kita amat bersimpati lah. Ini amat menyejukkan. Terus sekali apabila anak sendiri menemukannya, dan anak ini adalah anak daripada lagi masih bersekolah. Terus sekali yang menemuinya ialah, saya difahamkan, anak yang masih sekolah rendah. Dan apa kita lakukan, seperti biasa kita akan kita mengadakan lawatan, dan telah pelindung kita telah mengambil maklumat-maklumat tertentu. Dan juga kanak-kanak ini saya difahamkan di bawah jagaan keluarga dia sebelah ibunya. Dan juga kita memberi sokongan dari segi psikososial. Pada masa yang sama, insyaAllah lah kita cuba melihat untuk membantu anak-anak ini menggunakan tabung di bawah JKM kita. Selain daripada itu juga, oleh kerana anak-anak ini dijaga oleh ayah saudara dia, kita mengikut peraturan lah supaya mereka memohon. Saya percaya mereka sudah dimaklumkan, memohon melalui mahkamah sebagai orang yang layak dan sesuai untuk menjaga anak-anak ini. Dan inilah yang telah kita lakukan, dan diharapkan semuanya berjalan lancar. Dan rasa simpati kita ini amat agak, oleh kerana kes ini mengejutkan kita, amat simpati dengan kanak-kanak yang di bawah kanak-kanak yang meninggal mendiang. Jadi mereka telah bersama dengan keluarga.